bila kita buat apa-apa mesti akan ada orang condemn. So kejar je kau punya passion, dreams untuk jadikan kereta ni macam mana yang kau nak. Hai, saya Amir Akif. Ini kereta saya model Axia 2017 SE. Alright, so asalnya kereta ni kereta mak saya dan diwariskan kepada saya lah. Kalau tidak, ayah saya nak jual kereta ni, tapi saya kata suruh tunggulah, suruh saya dapat lesen dulu masa tu. So awal 2024 saya dapat lesen, saya pun ambil kereta ni. Dan dari mana datangnya nak modi kereta macam ni, sebelum tu dah ada dah niat memang nak buat kereta apa semua. So just simpan dulu, kalau saya dapat kereta ni baru saya buat. Okay, so dalam perjalanan 3-4 tahun saya main kereta, inilah hasilnya. Okay, so untuk belah depan yang kita boleh nampak tak ada apa sangat pun yang saya dah buat. Cumanya saya kekalkan bumper SE model 2017 ni sebab saya minat dia punya facelift lah. Sebab facelift dia macam ada iras-iras GK sikit bagi saya. So kekurangan bumper ni dia tak ada skirting tau. So skirtingnya kebanyakan orang akan custom dengan spek G Rahmah tak silap. Spek G Rahmah ataupun spek AZ 2019 ada orang custom. So dia akan ada kena buat bodywork sikit lah untuk custom tu. So apa yang saya dah buat, lampu je lah. Saya tambah DRL warna putih, single light saja, bagi nampak ada seri sikit kat mata, kat depan tu. Alright, so kereta saya ni saya pairkan dengan rim BBS RS size 15, spek 7JJ, offset 35. Yang ni fender kena lipat sikit je lah sebab exhaust kita tak risau sangat. So untuk exhaust suspension, saya pakai exhaust suspension two-way basic. Lepas tu untuk tinted, saya masukkan tinted warna silver untuk matching dengan colour body lah. Seterusnya saya tambah lining chrome. Yang ni original GSL kalau tak silap saya. Kemudian untuk side skirt ni memang datang original memang datangkan sekali dengan model SE. So tak ada tukar apa-apa lah. Yang kita nampak memang colour silver je semua. Sebab apa saya buat colour silver? Sebabkan saya nak buat kereta ni nampak macam scene dekat Philippines dengan USA tu. Situ konsep saya kat situ. Okey, untuk bahagian belakang saya dah tukar spoiler Axia. Yang ni original sebab dia ada lubang air dia. Okey, kemudian daripada segi wiper delete ni beli kat kedai Oren. Kita masukkan je. Okey, kemudian untuk lampu ni memang dah datangkan sekali dengan SE lah, SE 17 tak silap saya memang last model yang datang albino kalau tak silap saya. Kemudian lining bawah ni, lining strip bawah ni original GSL. Kemudian exhaust saya buat twin tip cabang 4 untuk nampakkan dia lebih agresif itu, dan dipairkan dengan spoiler ni sebab dia ada lekuk dia sikit. Kalau original Axia dia tak ada lekuk, dia just nampak comel begitu je. Dan lepas tu last kali saya buat emblem delete je lah, itu je lah. Ok, so ini adalah exhaust two-way basic. Satu kompresor, satu tank 1.6 gallon. Kompresor yang biasa pakai lah. So yang bukan macam yang branded punya kedai, yang macam Ariel yang kita tahu, itu dia punya kompresor lagi good lah. Ok, untuk maintenance exhaust ni bagi saya tak ada apa sangat pun. Cuma kita kena standby duit untuk balon in case apa-apa jadi. Kalau untuk daily punya ni tak ada apa-apa sangat pun. Kita just tapis water filter dia je. Dan dia ada auto water filter. Auto water filter tu memang kita tak payah buat apa-apa lah. Bila air ada dalam tu, dia akan sembuh keluar sendiri. So untuk balon tu sebenarnya pecah ke bocor ke biasa bergantung ikut nasib. Biasanya kalau saya dan kawan-kawan saya yang pakai ni, nak kata balon bocor apa semua jarang lah, ikut cara pemakaian lah senang cerita. Dan untuk pemasangan saya pasang sendiri, dan juga dibantu oleh ramailah kawan-kawan saya. Hairul, Syarif, semua banyak tolong saya. Dan dengan Ariel sekali pun ada juga buat kereta saya ni untuk belon belakang. Terima kasih kepada diorang sebab banyak tolong. Sebab masa tu saya baru belajar lagi untuk pasang exhaust. So kenapa saya pilih exhaust berbanding adjustable dan spring? Sebabnya saya ni lebih kepada jiwa santai. So sebab itulah, sebab saya santai dan suka, saya belanja je kereta.
saya jenis tak bawa laju apa semua. Saya jenis relax je. Untuk kalau Exas ni untuk orang yang santai sesuai lah bagi saya. Sebab kalau Exas ni jalan tegak boleh je, tak ada masalah. Untuk corner bagi saya kurang lah, akan membuang. Untuk bouncing maksudnya dia punya keselesaan bagi saya memang selesa. Maksudnya boleh mirip ke standard. Macam tu. Itu keselesaan dia. Walaupun kita buat rendah, selesa. Cumanya beza dia lembut lah, tak macam spring. Macam spring kalau kita lagi potong ataupun adjustable, bila kita akan lagi rendah, kita akan bagi spring yang rate dia lagi tinggi kan. So macam tu lah beza dia. Tak ada apa sangat pun. Cuma untuk keselesaan memang saya bagi A+. Okay, untuk dalaman pula apa yang saya dah buat, saya dah tukar steering kepada Momo AV Walnut. So yang ni macam kita tahu harga dia okey-okey lagi sekarang, 100 lebih, 200 boleh dapat. Kemudian saya dah tukar player iaitu Pioneer model AVH 205BT dan dipairkan dengan sound system Carrozzeria lah. Sound system Carrozzeria Black Series. Cumanya ada sedikit je yang tak Black Series, yang Twitter saja. Yang mana geng KK ni kita panggil Carrozzeria Datuk Tan. Kemudian saya ada tambah box. Yang ini box model AV, trash box, dia panggil trash box. So yang ni harga untuk color macam ni rasanya boleh dengar lagi harga. Dia kalau yang mahal, dia akan mahal dekat model Paso warna hitam. Tak pun apa-apa model yang warna hitam. Warna hitam harga boleh mencecah 300 lebih ke 400 lebih. Tapi sekarang saya tak pasti market berapa. Lepas tu saya ada tambah kapet transparent daripada Autobac, 2 pasang, hanya untuk depan saja. Kemudian dekat tepi saya ada tambah lampu 4 point daripada Toyota lah. Okey, kemudian dekat tepi ni kita boleh tengok lampu untuk tembak keluar. Apa nama saya tak ingat, saya tak pasti, tapi ini model daripada AV. Ini model daripada AV, saya dapat daripada kawan saya, dapat daripada Nasir. Apa function dia, bila kita buka pintu kadang malam kita tak nampak, so lampu ni dia akan menyala. So bila kita boleh tengok apa yang ada kat sebelah tu. Kadang-kadang kawasan terlalu gelap, so benda ni functional lah senang cerita. Okey, kemudian seat saya masih kekalkan standard, cumanya saya tambah sarung seat. Saya beli daripada kedai oren juga. Kenapa? Sebab saya nak tambah estetik pada kereta tu lah, maksudnya dalaman. Kemudian lampu pillar saya custom. Lampu pillar ni custom daripada seller JB rasanya. Cuma tak tahu, tak pasti sekarang dia buat lagi ke tak. Saya minat dia sebab ada dia punya chrome tu dengan dia ala-ala model Daihatsu Tanto dengan tank. Dia dah ala-ala sebab Daihatsu Tanto dengan tank ni dia punya macam telur sikit. Cuma yang tu harga keras sikit lah. Yang ni berapa je, tak pasti 100 pun saya custom. Alright, so untuk bahagian enjin, saya tak ada kacau apa-apa lah. Sebabkannya agak takut sikit untuk keluarkan modal sebab enjin ni pun main modal besar. Okay, so endingnya kita ni jangan pernah takut untuk cuba benda yang baru dekat benda kereta kita. Sebab car culture kat Malaysia ni saya perasan semua benda tak kena. So bila kita buat apa-apa mesti akan ada orang condemn. Tu jangan risau, kau buat apa-apa mesti akan ada orang condemn. So instead kejar je kau punya passion, kejar je kau punya dreams untuk jadikan kereta ni macam mana yang kau nak. Dan macam ni lah hasil dia bila kita kejar mimpi yang apa yang kita nak tanpa menghiraukan mulut orang. That's all. Bang, sagat bang. Weh.